bersama Cikgu Halina. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula dalam kelas sains bersama Cikgu Halina. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran sains kita pada hari ini, kita semak dahulu tugasan yang Cikgu Halina dah beri pada minggu lepas. Cikgu Halina jadi buah mangga minggu lepas. Minggu ni nak jadi buah apa pula? Okey, tunggu ya. Baik, seterusnya ini tugasan minggu lepas. Tahniah bagi murid-murid yang dah menghantar dan menyiapkan dan menghantar tugasan tersebut. Mana yang dah hantar dekat Telegram, awal saya dah tanda lah. Nampak tak ni? Okey, saya sempat tanda. Mana yang hantar kemudian, bukan kemudian dah lewat sikit. Lepas tu saya minta maaf, saya sibuk untuk menanda, tak sempat nak tanda, tapi saya dah semak satu persatu. Okey, yang dapat mesej warna-warna hijau ni ialah respon saya. Saya dah semak respon saya dalam bentuk lisan. Okey, nanti buka balik Padlet yang minggu lepas ni. Dengar semula apa komen-komen dan juga respon saya. Dengar tahu sebab ada yang saya minta buat pembetulan untuk latihan-latihan mereka. Okey. Alright, itu sahaja semak untuk latihan ataupun tugasan pada minggu lepas kan. Kita tahniah. Awesome. Anak-anak murid cikgu tahun 1 cerdas. So hari ini apa yang kita nak belajar? Okey, kita tengok buku teks kita. Kita tengok buku teks kita. Sebenarnya kita dah sampai ke hujung. Okey, ke hujung tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey, kita dah sampai ke hujung tajuk tumbuh-tumbuhan. So hari ini apa yang kita nak buat? Kita ingat semula sahaja apa yang kita dah pelajari untuk tajuk tumbuh-tumbuhan sebelum ini. Okey, bahagian tumbuhan. Apa dia bahagian tumbuhan? Tumbuhan ada bunga, bahagian tumbuhan daun, batang dan juga akar. Okey, ciri-ciri tumbuhan. Ada tumbuhan berbunga dan ada juga tumbuhan tidak berbunga. Contoh tumbuhan yang berbunga apa dia? Pokok bunga ros. Okey, apa contoh tumbuhan tidak berbunga? Paku pakis. Okey, kita ingat semula ya apa yang kita dah belajar. Baik, seterusnya ada tumbuhan mempunyai jenis urat daun jejala dan ada juga tumbuhan mempunyai jenis urat daun selari. Contoh tumbuhan yang mempunyai urat daun jejala, pokok apa? Pokok apa? Bagi saya contoh, pokok apa? Pokok yang ada dekat rumah awak. Pokok bunga kertas. Okey, contoh pokok ataupun tumbuhan yang mempunyai urat daun selari ialah pokok kelapa. Pandai. Seterusnya, ciri tumbuhan yang lain. Ada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu dan ada tumbuhan yang mempunyai batang tidak berkayu. Contoh tumbuhan yang mempunyai batang berkayu ialah pokok apa? Pokok tengah musim apa sekarang dekat kampung awak, dekat rumah awak? Pokok cempedak. Itu musim durian kan? Okey, yang ini musim cempedak. Pokok cempedak mempunyai batang berkayu. Manakala contoh tumbuhan atau pokok yang batangnya tidak berkayu ialah pokok apa? Jagung. Pokok jagung batangnya tidak berkayu. Baik, kita teruskan lagi. Ingat semula ada tumbuhan mempunyai akar tunjang dan ada tumbuhan mempunyai akar serabut. Tahu? Ingat lagi akar tunjang dan akar serabut. Saya kata kalau nak ingat akar serabut tu macam mana? Macam rambut awak baru bangun tidur, serabut. Okey, contoh tumbuhan yang mempunyai akar tunjang ialah apa? Okey, pokok apa dia? Bagi saya satu contoh pokok yang mempunyai akar tunjang. Pokok apa? Tak ingat dah. Pokok rambutan contohlah. Okey. Atau pokok yang mempunyai akar serabut. Pokok
kelapa. Okey, contoh pokok bawang pun mempunyai akar serabut. Okey, selepas itu kita belajar apa? Kita belajar fungsi setiap bahagian tumbuh-tumbuhan. Apa fungsi? Apa dia? Apa fungsi bunga? Apa fungsi daun? Apa fungsi batang? Dan apa fungsi akar? Okey, bunga akan bertukar menjadi buah dan juga biji benih. Fungsi bunga adalah sebagai apa dia? Pembiakan. Okey, seterusnya apa fungsi bahagian daun? Daun, okey, bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Baik, seterusnya apa fungsi batang? Batang adalah untuk mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Okey, dan juga fungsi batang yang kedua iaitu mengangkut air dan nutrien daripada akar. Seterusnya, apa fungsi akar? Akar menyokong pokok supaya pokok tidak mudah tumbang. Akar akan mencengkam tanah. Baik, fungsi akar yang kedua ialah menyerap air dan nutrien daripada tanah. Okey, itu yang perlu kita ingat bagi tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran ataupun penerangan daripada saya untuk hari ini. Dan pada minggu hadapan kita akan masuk tajuk magnet. Okey, tajuk magnet ni nanti kita boleh jalankan aktiviti di rumah. Okey, itu sahaja. Nanti tonton video yang kedua untuk bimbingan kita menjawab soalan dalam buku aktiviti. Bye. Terima kasih dan selamat belajar.